بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Segala puji bagi Allah. Dialah Tuhan yang menciptakan dan juga menyempurnakan ciptaannya. Dan dialah Tuhan yang telah menetapkan takdir ketetapan segala makhluknya dan juga memberi petunjuk dan panduan kepada semua makhluk ciptaannya. Salatu wassalam ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selawat dan juga salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad, keluarga serta para sahabat baginda semua. Rabbi syrah li sadri, Tuhanku lapangkan dadaku. Wayassir li amri, permudahkan segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, bukakan simpulan di lidahku. Yafqahu qawli, semoga mereka dapat memahami akan segala kata-kata dan ucapan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita pada Allah sekali lagi kerana dengan limpah kurnia dia kita dapat bersama-sama lagi pada minggu yang kelima lah minggu ni, dan di akhir bulan Mei setengah tahun 2020 hari yang ke separuh tahun. Esok masuk 1 Julai, bulan yang kedua pula. Dan kita masih lagi berada dalam bulan Muharram. Malam ni 15, malam yang ke-15. Maknanya ada 4-15 hari lagi kita berada dalam bulan haram, bulan suci. Dan nak jumpa pula bulan suci ni kena tunggu bulan Rejab ni pula. Dah 8, maknanya 7 bulan lagi baru kita jumpa dengan bulan yang Allah kategorikan sebagai bulan haram ataupun bulan suci yang dilipat gandakan segala kerja baik kita dan diberatkan juga dosa-dosa yang kita lakukan dalam bulan ni, bulan haram ini. Jadi kita minta dengan Tuhan supaya Allah panjangkan usia kita, paling tidak pun jumpa lagi dengan bulan Rejab dan bulan Sya'ban serta pergi ke bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung cerita kita ni mengenai sifat mazmumah yang ketiga yang disebut oleh Imam Ghazali. Dia merupakan perkara yang ke-23 yang disebut dalam kitab 40 prinsip dalam agama ni. Yang ketiga daripada sifat mazmumah yang kita cerita dah 2 minggu lepas, iaitu sifat maruh. Maruh, backing, ni merupakan sifat yang ada pada kita semualah. Jadi minggu lepas kita cerita dah bahawa ada beberapa hadis Nabi yang dia kata tidaklah orang kuat, orang gagah tu ialah orang yang kuat agama, tenaganya kuat. Tapi orang yang benar-benar kuat tu ialah orang yang boleh kat diri dia, tahan diri dia ketika dia marah. Ini orang yang kuat semati, kata Nabi. Dan Nabi juga sebut, dia kata kemarahan, maruh tu, sifat maruh tu boleh merosakkan iman sebagaimana rosaknya madu kerana cuka. Cuka boleh merosakkan madu, maka begitulah maruh ni boleh merosakkan iman. Dan ada lagi Nabi bersabda lagi, tidaklah dia kata seorang itu marah kecuali hanya dia mendekatkan dirinya kepada neraka Jahannam. Orang yang sedang marah tu makna kata dia sedang mendekatkan diri dia kepada neraka Jahannam. Dan itu di antara perkara yang Nabi sebut sebagai satu sifat yang sangat tak molek
Kalau kita tidak boleh tahan marah. Marah tak apa. Sifat marah ni memang kena ada. Tapi boleh tahan ketika nak marah. Tidak marah tak tentu kala. Marah tak tentu kala tu sifat mazmumahnya. Kalau marah pada tempat yang patut kita marah, itu satu perangai yang baik. Jadi lagu mana kata Imam Ghazali, lagu mana kita nak mengubati sifat marah ni? Nak boleh kita pandai tahan marah ni. Ada ubat dia. Imam Ghazali kata ada dua tugas bagi kita ni sekiranya ingin mengubati sifat marah ni. Lagu mana nak mengubat sifat marah ni? Imam Ghazali kata ada dua tugas yang kita kena buat. Yang pertamanya ialah mematahkannya dengan cara latihan. Kita boleh berlatih. Nak marah, nak tahan marah ni perlu kepada latihan. Sebagaimana kita nak gagah pun gitu juga tak. Nak gagah tenaga kuat perlu kepada latihan juga. Maka begitulah dia kata tahan marah ni. Bukanlah maksud dia kata saya bukanlah maksud saya untuk mematahkan tu ialah dengan membuangnya. Bukan nak buang sifat marah ni kata Imam Ghazali, tapi dia kata kerana sifat ni tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dan tidak harus untuk dilenyapkannya. Tidak patut seseorang tu buang terus sifat marah, sengih semua, tak erti nak marah, maka tak boleh juga kata Imam Ghazali. Bahkan sekiranya sifat marah ni dia kata lenyap daripada seseorang, wajib untuk dia dapat untuk mendapatkannya kembali. Kena belajar pula marah. Kalulah sifat marah ni tak erti marah langsung. Orang yang tak erti marah langsung, maka dia kena belajar pula supaya sifat marah tu ada dalam diri dia. Cuma yang kita bincang ni ialah nak tahan sifat marah, biar marah kena pada tempat dia. Dan tidak marah kok si kok dia. Tidak backing kok si kok dia. Hal ini kerana marah tu dia kata adalah alat berperang dengan orang-orang kafir. Kalau tak marah, tak ada sifat marah ni, tak boleh nak perang lah. Maknanya sebagai alat untuk nak perang dengan orang kafir, maka perlu kepada sifat marah. Mencegah kemungkaran. Kita nak cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Nak lari anak, apa dia. Nak aku tak erti marah langsung ke anak. Bukan dia kerja. Nak tak erti langsung nak marah ke bini. Dia buat tak barang tak betul. Maka tak boleh. Dan juga dia kata untuk memperbanyakkan amal kebajikan. Perlu juga kepada marah ni untuk nak buat baik, untuk nak marah juga. Ada juga sifat marah. Maka marah-marah dalam mencegah kemungkaran. Marah semasa kita perang. Marah ketika kita beri nasihat kepada orang-orang yang sepatutnya. Maka tu perlu aja. Tak boleh tak ada marah langsung. Maka dia kata sifat marah ni serupa dengan anjing pemburu. Dengan seekor anjing yang orang buat buru ataupun anjing polis tu. Maka dia perlu kepada latihan. Latihan tersebut hanya diperlukan untuk menjinakkan sifat marah. Rupa dengan anjing tu lah. Dia ajar tu hanya untuk buru ya. Bukan suruh ajar jadi cidik, jadi gabodak. Tapi untuk pandai buru. Maka kita ni kena latih diri kita, buat latihan untuk nak jinakkan perasaan marah. Untuk menjinakkan perasaan marah. Sifat marah ni sehingga kita tunduk kepada akal dan juga syarak. Sifat marah yang ada dalam tubuh kita ni, biar reti tunduk kepada akal fikiran kita. Biar kita boleh mikir, tokoh mana kita nak marah, tokoh mana kita tidak marah. Dan juga tunduk kepada syarak, hukum syarak. Dalam syarak, dalam Islam kita pun ada tempat yang boleh marah, ada tempat yang kita tidak boleh marah. Maka sifat marah tu dia kata hanya akan akan bangkit dengan arahan akal dan juga syarak. Biarlah akal yang mengarah ke marah tu supaya kita marah. Kita marah dengan cara sebab kita fikir. Bukan kata tengok tegak pakai marah lalu. Jenis teruk ni orang panas. Dia panggil panas barang. Gapo tak kena marah lalu. Tak kira. Perut lapar sikit pun marah. Jadi bini lambat nanuk sikit pun marah. Tu tak kena lah.
Jadi biar akal yang kontrol sifat marah tu. Biar akal boleh arah marah tu ketika mana dia marah pula boleh ikut syariat, ikut hukum syarak. Dan dia kata akan tenang dengan arah kedua-duanya. Maknanya orang marah, yang marah dia dalam keadaan tenang. Dia marah dalam keadaan dia tidak hilang akal dia. Sebab biasanya dia marah ni, dia akal kita ni jadi bodoh. Akal tak berfungsi ketika kita marah. Itu ikut tu mulut. Orang tak biasa kecek kasar pun kecek kasar. Segala menatai tu habis. Menatai dalam hutan tu habis ikut mulut kita. Bila kita marah. Tak boleh nak kontrol. Hak tu dia tak si. Itulah sifat tercela. Sifat yang bagusnya marah tapi dalam keadaan kita stabil. Kita stabil. Macam yang ambo dulu, kalau ambo jadi cikgu, masa jadi ngajar dulu lah. Bila murid-murid menyebabkan kita berasa nak marah, kita senyap mata. Kita senyap mata nak marah lah ke mana ni. Mikir. Nak marah juga. Tapi mikir lah ke mana nak marah. Jadi kita marah tu dalam keadaan kita boleh mikir. Ada juga tokoh yang mari angin tak molek tu. Nak sembuh kat sikap dia juga. Tapi sekadar marah mulut je lah. Ada orang tu dia marah akak ke apa ni. Sekali dengan kaki tangan. No, kaki tangan selalu naik kaki tangan. Tu turut benar lah. Kita ni jenis orang tak kuat mana ni. Kalau marah sekadar mulut lah. Berok sejam boleh beleber. Tak ada masalah. Boleh beleber. Kau sekolah tu tubik belakang tu. Barang tak biasa tubik tu tubik. Tapi sekadar mulut je. Tapi kalau orang yang backing seroti, dia naik kaki tangan selalu. Dia naik kaki tangan. Habislah segala barang keliling dia tu. Orang-orang pun habis. Maknanya apa bila akal dia tak boleh nak kontrol dia. Tapi kalau dia marah, akal dia boleh kontrol, waktu tu tak ada masalah. Biar akal yang kontrol marah. Nak latih lah betul lah. Sebagaimana anjing buru tu lah. Anjing buru, anjing yang buru tu bila dilatih, sehingga kita boleh makan. Menatih dia buru. Maknanya dia tidak pergi terkekal binatang buruan tu kerana dia nak makan ke dia kau kerana dia gerai kau. Tak. Tapi kalau anjing tu pergi buru apa nama pergi terkekal kau binatang tu kerana dia lapar kau dia apa dia makan sikit dia gerai kau dia makan sikit maka kita tak boleh nak makan dah. Kalau nak makan dah binatang tu. Tapi kalau kerana dia pergi kerana kita suruh dia pergi terkekal maka dia terkekal dia gomo setara mana sekalipun buat klik mari kita dengan dia tak makan, tak jamu sikit pun, maka kita boleh makan. Kita boleh makan binatang tu, kalau boleh semelih. Kalau mampu pun, kita boleh makan. Kata setengahnya, dia bunuh pun boleh makan. Kerana apa? Kerana dia memburu. Gitu. Jadi, nak ayatnya lah gitulah. Ajar anjing buru tu biar dia reti, kita suruh dia pergi buru. Walaupun, binatang tu makan ni dia. Binatang tu kalau dia nak makan, dia boleh makan sangat. Tapi kerana dia latih, diasuh supaya dia ni ambil terkekal binatang tu, buat mari kita. Kita semelih, maka kita boleh makan. Tapi kalau ketika dia pergi, dia gerai tengok binatang tu, dia gomo kau sekolah, kita boleh tahulah. Orang yang buru, orang ajar anjing ni, dia tahulah. Anjing ni pergi kerana dia suruh kau, ataupun dia pergi kerana dia gerai ataupun dia lapar. Maka kalau dia pergi kerana dia, walaupun dia dilatih, maka binatang tu kita tak boleh nak makan. Terus sini tak ada lah buru pakai anjing tu. Tapi dalam hukumnya boleh. Kita perah anjing kerana memburu. Tapi syaratnya anjing tu dilatih. Reti beza di antara dia kita kekal mangsa tu untuk buru ke ataupun untuk makan ke dia. Ataupun untuk dia buat kena. Maka gitulah marah ni kita ajar sehingga lah gitu. Kita latih. Diri kita ni biar boleh ketika kita marah tu akal duduk atas. Akal boleh kontrol. Mu nak kata gapo, mu nak buat gapo, mu buat lagu mana. Akal kita yang kontrol marah. Bukan marah tu menguasai diri. Sehingga jadi tak khabar, ketak gegar. Ada orang nak marah, nak sapak ketak gegar. Nak kecek tu tak tubik. Jadi telur. Sementara telur. Kerana marah. Dan gitulah. Bila akal duduk tak boleh nak berfungsi ketika marah, maka akibatnya sangat buruk. Kalau balah laki bini, laki marah, bini marah, akhirnya cerak.
Ada cerita ambo dengar cerita anak dia duk royak gambo. Muk dia ni bijak. Ayuh dia backing. Ayuh dia backing tapi muk dia bijak. Baloh. Gokeng baloh jak pagi sampai tengah hari. Kok muk kata gitu, kok kata gini, segala muk nikah tu habis. Tiba-tiba di akhirnya nak cerah. Siapa kau nak cerah? Tapi bini dia ni kata, Abang kalau nak cerah pun kita makan nasi dulu. Oh, ya, so kita makan nasi dulu. Lepas tu cerah lah kata nak cerah pun. Bini dia pun masuk dapur. Nanuk dapur semua. Dia duduk relax luar ni. Relax luar ni. Nak maruh ni, ketar gegar nak maruh. Lepas tu dalam setengah jam gitu masuk nasi. Oh, mari abang makan nasi ni. Dalam keadaan maruh lagi, panggil abang dia tu maruh lagi. Oh, mari abang makan nasi. Lepas kita cerah, nak cerah lah. Makan nasi kau itu tok kecek sepatah habuk. Muak berkali nak maruh ni sedap juga makan berkali lah. Loh, lalu kali buruk. Sudah makan tu nyala. Jenera. Bini dia geruk dekat nak asar bang. Baru mana abang? Nya, tok cerah. Pas kau mati tok cerah lah. Maknanya bila maruh tu hilang ataupun maruh dia tu dapat dikawal oleh akar dia. Maka tak berlaku lah cerah. Maknanya bini tu cidik. Bini dia tu tidiknya kau ikut dia pakai cerah dah. Tapi bini dia kata makan nasi dulu dia kata. Pagi tu cerah. Tapi olah tu kau tu ada fikiran dia akal le tu maknanya mari sikit. Maka maruh tu boleh hilang. Sementara je nak hilang maruh je nak mari pun sementara, nak hilang pun sementara. Habis itu. Maka sifat maruh tu katanya itu hanyalah akan bangkit dengan arahan akal dan juga syarak. Dan akan tenang dengan arahan kedua-duanya. Nak maruh pun akal dengan hukum ni yang arah maruh tu supaya maruh. Dan nak berhenti maruh pun akal juga yang akan suruh berhenti. Syarak juga akan suruh berhenti. Maknanya boleh dikontrol. Nak latih hok ni kecek mudah lah. Nak latih supaya. Kita nak latih dia. Kita maruh tak apa-apa dah. Dan sesuatu maka perlu kepada latihan lah. Perlu kepada latihan. Serta dia kata sesekali tidak akan menyalahi kedua-duanya sebagaimana akurnya anjing pemburu terhadap tuannya. Siapa gitulah. Imam Ghazali banding ke kita nak latih maruh ni rupa dengan kita nak latih anjing buru tu. Maknanya bukan senang. Bukan semua orang boleh latih anjing untuk kibu. Koda untuk nak jaga pagar rumah, jaga kebun tu. Benda tak payah mana anjing ni. Tak sekolah kata kalau orang tak kenal dia saluk. Memang perangai anjing tu. Tak kalau kita tok depan rumah kita, kita jamu market dia duduk depan rumah kita. Orang dia tak biasa tengok lalu dia saluk. Tu tak pernah ajar tu. Orang kata cidiknya anjing mung. Tak ada ajar sekali. Sebab anjing tu. Tapi kalau nak suruh pergi buru, dia perlu kepada seorang pelatih. Apa nama ni? Jurulatih. Yang hebat lah. Yang reti cara bahasa anjing. Anjing kelik pun dia tahu. Kelik marah kok. Anjing jalan dia tahu tu. Anjing demik kok. Anjing panas kok. Kalau ke mana kok. Dia tahu. Maka dia ajar. Maka bukan sembarangnya lah. Maka gitulah. Yang nak ajar maruh. Kalau duduk dalam kita ni. Nak maruh ni. Kita je boleh ajar. Kita je boleh ajar. Orang lain sekolah rakyat sobar be. Sobar lah. Dia pun dia tak maruh. Kalau kena dia dia kata sobar pun ada hak juga. Sudah lah. Maknanya tak ada hak lah tu. Kalau dia kata sobar pun ada hak juga. Maknanya bagi dia sobar ni tak ada hak. Dia akan maruh semaruh-maruhnya. Sebab apa? Sebab tak boleh nak kawal perasaan. Nak buat tu tentu sekali tak boleh. Tapi nak kontrol supaya maruh kita tu ikut akal dan juga ikut syarak. Sebagaimana orang yang anjing buru tu boleh taat kepada tuan dia. Semua ni dia kata boleh terjadi dengan melawan nafsu, iaitu mujahadah. Nak lawan nafsu kita sebab maruh ni duduk balik nafsu. Maruh-maruh ni duduk balik nafsu. Maka kita perlu kepada mujahadah. Lama masa lah untuk mujahadah ni. Iaitu dengan membiasakan diri dengan sifat penyantun. Nak mujahadah ke mana? Kena biasakan diri kita ni, kita berlatih diri kita jadi orang yang sopan satu. Orang yang lemah lembut, orang yang beralu. Orang yang sentiasa beralu. Ketika mana? Ketika dia tidak maruh. Itulah. Tekuk kita tak maruh ni pun kita kecek beralu dah. Kita bergerak beralu dah. Tak sopan satu dengan anak bini kita. Kecek beradab sopan dah.
Tidak kata dengan anak bini enggak kecek ikut dia je. Moga kita ketua. Tanya nak marah, lagilah. Ini dah, tak ada adat lah. Bila masa tidak nak marah pun tak ada sampai satu tu. Maka perlu kepada caranya, Imam Ghazali kata, ialah dengan kita menyantun. Dia juga menanggung dengan penuh ketika terdedah kepada perkara-perkara yang menimbulkan kemarahan. Bila kita nak marah benar, kita tanggung, kita kita boleh lah. Lari dulu kau, latih gitu. Ada berasa nak marah, barang-barang kita berasa nak marah, kita jangan tengok. Cuba elok duduk jauh. Tu kata Imam Ghazali, sebagai latihan. Supaya kita tidak marah. Nak marah, tapi supaya kita boleh tahan. Kalau tengok orang buat salah, awak lalu tak nampak kau. Anak buat salah kau, tak nampak kita ni banyak backing anak bini ya. Orang luar ni tak berapa nak berani mana. Dengan anak dengan bini ya Allah. Nak backing lah kita. Kau sakit kau backing. Padahal bini duk tolong kita pasal berok kita backing tak satu kali. Banyak ke orang jatuh gitu lah kita duk perhati. Ni buat backing kau dia sakit. Kalau bini dia tinggal lah ke mana aku. Bini dia tak berani lah nak backing untuk lelaki dia. Tapi kita orang jatuh ni kat backing menang dengan bini. Lambat sikit bini buka pampers tak kena sikit marah. Tapi kalau dengan misi boleh-boleh ada. Tak backing pula dengan misi. Tak tahu buat apa. Sebab apa tu? Sebab kita tak latih langsung untuk nak menghilangkan rasa marah. Sebab kita duk berasa bila kita marah ni kita orang bisa. Kita boleh marah kau bini tu bisa menang kita. Boleh marah kau anak, hebat menang kita. Mung anak tak takut langsung. Takut orang kata takut bini tu masalahnya. Kalau tak marah lah. Ada tempat-tempat yang boleh kita marah. Tidak semua perkara marah. Tapi ada tempat-tempat kita kena marah. Kau isteri kita kena marah. Kau anak-anak kita. Bukan kata semua tempat orang anak buat tak betul berlaku. Ada orang lagi tu. Orang anak dia buat tak betul berlaku. Orang bini dia buat tak sedap berlaku. Sedap makan kedah. Itu masalah. Masalah lah. Tu yang pertama. Perlu kepada latihan. Latihan untuk tahan marah, iaitu cara mudah dia kata, cara hak Imam Ghazali royak ni ialah dengan jadi seorang yang penyantun, seorang yang ada sopan satu, ada tertib terning orang kata dah, ada sopan, kena ada, biar ada ketika kita tak marah. Bila kita marah, sifat penyantun kita tu akan jadi terbackup kepada kita. Nak marah pun jadi tidak nak marah sangat lah, tak tubik marah tu, tak tubik sangat. Sebab apa kita seorang yang penyantun, orang yang ada budi pekerti, orang kata. Latih gitu. Latih jangan try kecek, jangan duduk kasar sangat. No. Sebab kadang-kadang kita orang Kelantan ni, kecek kasar kalau orang dengar. No. Nate ni biasa ya. No. Nate ni biasa. Kita orang Kelantan, so kecek nate. Nak kecek kau dia. No. Bahasa Kelantan ni. No. Masuk kalau hak lembut si kakah. Kakah ni. Dia kata tu. Jadi, gitu lah. Malah kalau kita boleh kurangkan hak tu pelembut sikit. Moga tak apa tu. Moga ni dah sikit lah. Moga. Kita ingat kita pergi, kalau kita pergi Alexia. Dia dah jadi satu perkataan. Dulu dia, orang-orang dulu, dia kecek kalau gapo ni, apa? Gapo dia. Dia panggil gapo juga. Gapo, apa? Gokpo. Orang dulu, orang tani dulu. Lon ni, tepo. Dia tukar jadi, ada tepo. Kita pun mikir gapo tepo ni. Rupanya nanti apa? Nanti apa? Anak tanya pok gitu juga. Pok dia panggil, mak, tepo. Dia tanya, tepo. Weh, kata. Jadi bahasa biasa. Nanti apa? Orang siya ni kan orang liknu, kan dia kecek rekak. Makan nasi, dia kata, kesik. Gitu dah. Kesik, Jadi bila dia tanya tu, ada tepo katanya. Tepo, kita pun dengar tu. Kenapa hijau kita tak ada dengar? Tepo. Rupanya kita duduk perhati-perhati, rupanya nanti apa. Jadi biasa. Anak kecek dengan pok kecek dengan anak sama gu. Ada tepo. Dia kata lah, warna awal pagi ada tepo. Lepas tu nanti apa. Jadi perkara, jadi biasa. Warna kasar lah. Kalau kita boleh, nak boleh ajar. Tak ada marah apa tu. Bukan kata dia kecek kalau nak marah. Tapi dah jadi bahasa seher hari-hari. Bahasa seher tu. Tepoi.
Dia buat sepoi. Dia kata, kau dia sepoi. Lama kok kita mikir tanya, so, nasi apa? Asal dia nasi apa? Oh, tak nanya. Jadi padahal tak marah pun. Kalau marah, ayah ke tambah nasi anjing apa? Dia tubik lah anjing ni. Ayah ke tubik lah. Jadi kau tak marah tu pun nasi tu. Kita gitu juga tak. Nak saing-saing. Oh, pasal nasi ni. Dia. Oh, gila tu biasa pasal bengong, pasal gila. Biasa tak marah lagi. Kalau marah, gila babi lah. Yang marah. Itu biar dia lah. Jadi, kita boleh ajar. Betul lah yang Merah Sali kata. Ajar sopai satu. Tak ajar anak-anak kita sopai satu. Jangan kecek anak sama adik-beradik dia kecek muaku. Tak. Orang Kelantan ni kecek tidak muaku. Tidak bahasa kasar muaku ni. Ni. Tapi kalau adik-beradik tu, biasa dia kecek muaku. Mokpok dia tak lari. Orang sayang-sayang dia. Tapi dia itu membawa kepada bendanya kecil sangat ya. Kecek pen ni benda kecil. Tapi kalau adik-beradik mu aku tu, dia akan nampak kasar. Kasar bagi orang setengah. Dia muka dia biasa. Dia kecek kan dia. Pok ngana pun mu aku juga. Ngabining mu aku. Kecek ngabining pun mu aku juga. Jadi, sopai tu kurang sikit lah. Bagi kita orang Kelantan lah. Baru kata, dia kata tak sopai apa. Ngatu kecek mu aku juga tu. Susah kita nak jawab. Ya Allah ya Tuhanku. Tak kira ya Allah ya Tuhan ambo. Tak jadi pula lah. Dengan Tuhan lain. Dengan sama kita lain. Itu yang pertama lah kata. Yang kedua, lagu mana? Ubat. Ubat yang kedua ni. Nombor satu tadi ialah dengan latihan. Latih kepada dia, latih sampai satu. Latih lawan nafsu kita mujahadah. Untuk nak tahan daripada marah ni. Nak menahan marah. Yang keduanya ialah kena mengawal sifat marah ni ketika ia memberontak dengan menahan diri dengan diam tanpa bicara. Nombor dua, duduk senyap. Kalau nak marah selajuk, kalau nak marah, duduk senyap dulu. Bila nak beleber, tekah kita tak marah. Time itu sedap beleber sebab kita akal kita ada. Time marah, senyap dulu. Pergi minum air kau dulu, pergi mana kau dulu, klik mari, hilang dah marah, beleber kau tu kau anak. Sedap beleber kau anak, tekah kita tidak marah. Tapi kalau kita marah, ya beleber tak ada poin. Tak ada poin lah mana. Bodoh, anak dengar tu bodoh apa. Dia kata, bodoh. Sebab apa? Kita tak mikir, tak kakak kata, kau kita marah. Tapi kalau kita tak marah, kita beleber tekah tak marah, sedap. Apa ni kalau nak mengajar, nak mengatur ke time marah. Tak boleh nak mengajar gini. Tak boleh nak mengajar. Tapi kalau kita boleh kecek banyak gini, akal kita jalan. Apa? Sebab kita tidak marah. Nak kecek sejam, 2 jam boleh. Kalau dia mau sanggup dengar. Jadi, tekah nak marah, dia kata, tekah marah, mari, buak-buak tu, memberotak mari tu, dia kata kita tahan diri kita dengan duduk dia. Tanpa bicara. Dan dibantu dengan 2 perkara. Iaitu ilmu dan amal. Itulah ilmu yang kita duduk mengaji selama kini, yang kita duduk dengar selama kini, kita guna dia. Ketika mana? Ketika kita nak marah. Dan kita amal tekah tu. Kita beramal tekah tu. Tekah mana? Tekah kita berasa nak marah. Nah, kita duduk senyap mata, kita ambil ilmu yang kita duduk mengaji, duduk dengar, duduk menadah kitab, duduk gapo ni, kita amal tekah tu. Ambil ilmu tu pakar dan kita amal. Ni Imam Ghazali royak. Ni faedah mengaji ni. Faedah kita duduk dengar gapo ni nak pakar macam mana? Pakar ketika kita nak marah. Rasa kacik gigi nak marah ke bini, time tu senyap entah. Takut kecek juga nak kacik lidah. Kacik lidah, senyap entah. Senyap sementara guna ilmu. Guna ilmu ada dan amalkan. Lagu mana? Ada pun panduan ilmu. Kita guna ilmu lagu mana, kata Imam Ghazali. Seorang tu hendaklah dia mengetahui bahawa tiada sebab untuk marah, melainkan dia mengingkari terhadap sesuatu yang telah ditetapkan mengikut kehendak Allah, yang sememangnya bukan mengikut kehendaknya sendiri. Nombor satu, dia kena tahu dulu. Orang buat salah tu, tak. Maknanya marah tu, marah mari daripada mana? Marah kerana kita berlagu angin dengan kita ke? Ataupun marah kita ni kerana dia ni langgar perintah Tuhan. Situ dulu. Ilmu tu kena ada, dia kata. Imam Ghazali kata. Gapo hok dia buat tu, tak berlagu dengan angin kita ke? Sebab tu kita nak marah. Ataupun dia tak berlagu dengan hok Tuhan.
Kalau dia tak berlagu dengan hak Tuhan, kita boleh marah. Marah bukan kerana tak berlagu angin dengan kita. Tapi kerana tak berlagu angin dengan Tuhan. Dia ni tak berlagu angin dengan Tuhan. Dan itu kita boleh marah. Situ kena ada ilmu. Situlah kita pakai ilmu. Kita tahunya, gapo dia hak Tuhan marah. Gapo dia hak Tuhan tak marah. Kalau kita duduk main kata tak berlagu angin dengan kita, salah lalu lah. Hak tu je duduk bertepuk atas apa namanya di kedai kopi, tepuk meja. Baik konfusi ke apa. Sebab tak berlagu angin dengan kita. Baloh pergi bicara pergi kalau bak politik ke apa dah. Oh, kalau mu kerah kan. Kelewe awak dia. Bak apa? Tak berlagu angin dengan kita. Tak kes tak berlagu angin dengan kita. Maka dia kata, tekoh nak marah tu, kita fikir situ sebentar. Gunakan ilmu kita sebentar. Aku nak marah ni kerana tak berlagu angin dengan aku. Kau kerana dia tu tak berlagu angin dengan tu. Kalau dia tak berlagu dengan tu, boleh aku marah. Tapi kalau dia tak berlagu dengan angin dengan aku, iyalah. Tak ada gapo pun. Maka duduk senyap sebentar. Lepas tu, guna ilmu ni. Ni Imam Ghazali ajar ni. Jolok kedok tak tahu lah. Macam terah tengok lagu mana. Mengikut kehendaknya sendiri. Habis di situ. Dan perkara ini dia kata merupakan kemuncak kepada kejahilan. Kalau kita marah kerana sebab tak berlagu angin dengan kita je, itulah dia kata kemuncak jahil. Maknanya ngaji selama kening duk dengar sama tak ada value sikit abu. Itulah puncak kebodohan. Jahil ni maksud dia bodoh. Tak berlagu dengan kita, tak berlagu angin dengan kita, kita marah habis ni. Maknanya bodoh. Bodoh. Kemuncak kebodohan. Ataupun kemuncak kejahilan. Ni kata Imam Ghazali. Tapi kalau kita marah kerana dia langgar perintah Tuhan, anak tak semaya, boleh marah. Anak tak semaya, boleh marah. Tapi anak malah pergi beli rokok. Marah juga, tak benar. Suruh beli rokoknya buat dok gitu dah. Marah habis-habis gini. Tak kena lah. Di samping tu dia kata seseorang itu hendaklah mengetahui bahawa kemurkaan Allah itu ke atasnya adalah lebih besar daripada kemurkaannya atas sesuatu. Kita kena ingat. Marah kita setara mana pun tak boleh lawan bila Tuhan marah. Tuhan marah lagi dahsyat, maha dahsyat. Allah dari dia marah, maha dahsyat. Jauh jelak lebih besar daripada kita marah. Kita marah setakat mana ya? Boleh kita nak lepas anak kita lain neraka? Tak boleh. Tak boleh. Lepas bini kita nak neraka? Tak boleh. Tapi Allah dari dia marah, neraka ya awak ya. Tak, maknanya kemarahan Allah, kemurkaan Allah jauh lebih besar. Maka tak ada kita nak marah. Kerana tak berlagu angin dengan kita. Tuhan dia marah kerana tak berlagu angin dengan dia. Kerana tak berlagu angin dengan dia. Orang kata serupa dengan kita ni. Ya. Allah dia ayat dah. Buat gini-gini aku marah. Buat gini-gini aku marah. Ya. Maka bila tak berlagu dengan perintah dia, patut dia marah. Dan bila dia marah, tak ada apa dah. Tak ada siapa dah boleh sekat. Tak ada siapa boleh sekat. Dia dapat kemurkaan Allah. Kita tengok Iblis. Setan. So, ya kesalahan dia buat. Tapi dia Tuhan marah, paksa. Dia marah paksa, sehingga kita pun dia suruh, kita kata, syaitanir rajim. Bukan setakat dia je marah, kita pun kena marah juga ke syaitan. Sebab apa? Sebab tak berlagu angin dengan dia. Kena kata juga, syaitan yang kena rejam. Hak kena rejam ni, hina sehina-hinanya, orang hak kena rejam ni, sehina-hinanya. Bagaimana rejam ni, maksud rejam lagu mana? Ambil batu, pekong, lepas tu kita lari. Tu rejam maknanya hina menang orang yang kita pekong. Anjing masuk kampung kita. Pekong bung kita lari. Maknanya hina menang anjing. Tengok babi lagi. No, pekong tung dekat sorok. Jom kena tu kita pun lari pecodar lagi. Tu hinanya. Rejam. Setan kena lagi tu. Tuhan suruh sebut lah. Tak, minasyaitanir rajim. Setan yang kena rejam. Dia marah, pak kita kena marah juga. Setan. Dia suruh kita marah juga. Tu Tuhan. Tu maha. Tuhan ni maha pemarah. Al-Ghabid, maha pemarah. Walaupun ada sifat maha pengampun, maha penyayang, maha apa tu. Tapi dia marah lebih besar. Lepas tu kita kena ingat, sayang kita duduk backing sangat tu boleh lawan kau dengan kemurkaan Allah. Kita ni marah setakat tu je. Habis lepas tu menyesal banyak. Menyesal kata ke bini macam-macam. Menyesal kata anak siapa patut. Tiba anak siapa patut. Apa nama ni? Dia kata kemarahan Allah tu adalah lebih besar daripada kemarahan kita ni atas sesuatu.
Sesungguhnya kemuliaan Allah adalah sangat besar. Sedangkan berapa ramai orang yang telah berbuat maksiat dan juga menyalahi perintahnya. Kita kena ingat lagi, Tuhan yang maha berkuasa ni, dia kata, maha mulia, maha kuasa ni, ada orang langgar. Ada orang langgar lagi perintah dia. Kita ni, kalau orang langgar perintah kita, kapolah kita. Lebih setara mana kita? Tuhan yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha segala-galanya. Pun ada orang berani lawan dia. Orang berani langgar perintah dia. Kadang-kadang kita sendiri pun langgar perintah Tuhan. Perintah kita nak suruh orang turut. Kanduk kita nak suruh orang dengar. Angin kita nak suruh orang turut. Siapa dia mu? Marah tu. Nah, lagi tu, kita gitu, bila gitu, kita akan hilang rasa malu. Ada pedoh nak malu. Kalau Tuhan pun ada orang boleh langgar perintah dia, ada orang tak berlagu angin dengan Tuhan. Apa lagi kita ni? Siapa dia kita? Tak. Tolong nak kita ni. Kalau nak banding dengan Tuhan. Maknanya kalau ada anak-anak tak dengar kata kita pun padai lah. Kita bukan Tuhan. Kita setakat pok dia. Kalau bini kata kau kita ni padai lah. Dia setakat bini kita lah. Tuhan, Allah ciptakan manusia. Manusia tu ciptaan Tuhan. Nyo lawan Tuhan kali-kali. Hilang rasa marah. Betul. Ni ilmu kata, kena berpandu kepada ilmu. Tak nak marah, mikir tu. Siapa dia kat aku? Padai lah aku orang lawan aku, orang tak takut kat aku pun. No. Setara Tuhan, orang tak takut. Aku setara mana? Marah, tak ada faedah. Kau marah bukan kau dia hormat kita. Kau dia benci kita aja. Bila kita marah kat orang, kurang dah. Kalau selama kena hidup saya kita, kalau kita marah dia lebih-lebih, saya dia tu jadi kurang. Dia ingat. Besok marah ke dia. Dia ingat dah. Tapi kalau tak marah langsung, tak boleh lah. Tapi biar marah, biar pandai-pandai tadi. Kata biar ada kontrol. Berapa ramai orang yang boleh buat maksiat dan menyalahi perintah Allah. Justru, kenapa seseorang itu hendak marah kepada Allah sekiranya orang lain menyalahi perintahnya. Maknanya, ni lagu mana? Tak faham pula dia kata. Apalah dia kata, seorang tu nak marah kepada Tuhan. Ni tak ada sekaitan dengan kita. Ni lagu mana tahu? Boleh marah ke Tuhan bila orang tidak taat pada perintah dia. Mana tak tahu, tak faham. Dan segala perintahnya kepada hamba, ahli keluarga dan juga teman-temannya tidak menjadi lebih wajib dipatuhi berbanding. Yalah. Maknanya cerita seperti ni lah. Siapa kita ni nak banding dengan Tuhan? Kalau Tuhan pun ada orang yang melanggar perintah dia, apalah kita sangat ni kalau ada orang tak dengar kata kita. Siapalah kita ni? Maka menyebabkan kita kalau nak marah, tidak jadi marah alah mana. Tu berdasarkan kepada ilmu. Maknanya kata Imam Ghazali, kita nak tahan marah ni, kita berdasarkan kepada ilmu. Kalau kita ingat hal ni, maka marah kita akan berkurangan. Kita boleh kontrol marah kita. Dan marah setara mana, kita bukanlah orang yang hebat sangat pun. Kalau orang tak dengar kata kita pun, ya Allah dah. Kalau Tuhan yang maha kuasa tu pun, orang tak dengar kata, soh kita. Gitu je. Tu dari segi mudah-mudah. Dia kata pula panduan dari segi amalnya lagu mana. Kalau kita nak buat lalu. Apabila ketika kita dalam keadaan marah, kita disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kena reject. Ni tangan kita nak marah dah, kacik gigi nak marah, kita gegak merah muka, tangan itu terang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Imam Ghazali, mungkin dia kata hal ini kerana dia mengetahui bahawa kemarahan itu adalah mari daripada syaitan. Maka bila dia tahu kata kita teringat atau marah-marah ni bagi syaitan, pijak syaitan, maka kita minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Agak-agak marah kita boleh reda. Sekiranya dia masih tidak tenang lagi, tak reda lagi, maka hendaklah dia duduk sekiranya dia masih berdiri ketika marah. Kalau ketika marah tu dia duduk diri atau terah duduk, kata Imam Ghazali. Dan ni pun ada hadis. Ada hadis Nabi. Kalau mu marah, ketika mu marah tu mu duduk diri atau terah mu duduk. Terah duduk dia kata. Sekiranya masih kita berdiri. Dan hendaklah dia berbaring sekiranya dia masih lagi dalam keadaan duduk ketika marah. Kalau duduk pun berasa nak marah lagi, terah baring.
Terus tidur. Tidur tengok lagu mana. Hal ini adalah berdasarkan hadis. Hadis Nabi pun kata begitu. Kalau berasa masa diri tu nak marah, atau terus duduk. Kalau duduk pun nak marah lagi, terus nyengeng. Kalau nyengeng tu nak marah lagi, gilain lah. Tu gilain. Perubahan kedudukan, apa nama ni, postur seseorang itu memberi kesan kepada proses untuk bertenang. Kalau kita bergerak daripada diri kita duduk kita duduk cokoh duduk atas kursi turun duduk bawah, maka dia kata pergerakan ni, perubahan kedudukan ni boleh menghilangkan sikit, dia boleh menimbulkan rasa tenang sikit kepada kita. Sekiranya seorang itu masih lagi belum tenang, maka hendaklah dia mengambil wuduk. Akhirnya kalau tak tenang lagi, menyengging pun tak jadi, dok pergi ambil air semaya. Nabi kata, innal ghadab minasyaitan. Sesungguhnya marah tu ialah daripada syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Dan syaitan tu diciptakan daripada api. Wa innama natfa'u an-nar bil ma'. Maka dia kata nak padai ke api ni ialah dengan air. Fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka apabila seorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia berwuduk, dia ambil air semaya. Nak basuh muka. Sebab marah ni banyak ke darah naik muka, naik kepala, naik ke muka merah-merah. Maka basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, apa semua tu boleh melenyapkan daripada marah tu. Sikit lagi. Nabi bersabda lagi. Nabi kata, innal ghadab jumratun fil qalb, fi qalbi ibni Adam. Marah ni ialah serupa dengan butir batu yang duduk dalam hati kita. Hati anak Adam. Ala tarawna, apa tu? Ala tarawna ila humratin ainaihi. Maka dia menyebabkan, dia kata, apabila tengok apa ni, tidak kamu nampak, dia kata, batu yang duduk dalam hati tu, dia naik ke mata jadi merah nyala. Mata jadi merah nyala. Ila humratin ainaihi. Wantifahi audajihi. Dia jadi terbuka habis orak saraf, orak darah. Jadi besar. Orak-orak darah kita ni, saraf-saraf darah dia ni jadi ngembang. Menyebabkan darah cepat derap mengalir. Tekuk kau duduk mana kau, cepat mengalir. Faman wajada min dhalika syai'an falyadrib khuddahu bil ardi. Siapa-siapa yang jadi lagu ni, dia kata dah bila mari rasa marah ni, maka hendaklah pukul pipinya dengan tanah. Ambil tanah, tepek muka. Kalau tangan nak marah, darah berasa mengalir laju darah kita ni. Lepas tu mata merah nyala, maka dia kata, Nabi kata, ambil tanah, tepek pipi. Supaya sejuk sikit. Sejuk sikit, dia berasa kita ni hina. Muka ni ada tanah. Ambil tanah, muka ni tempat paling mulia sekali dalam anggota kita ni. Muka lah. Dia, kita ambil tanah. Orang hina tu, orang kita duduk pijak hari-hari tu, kita ambil, apa ni, letak atas muka ni. Maka marah tu akan boleh hilang. Perkara ni adalah memberi isyarat dengan meletakkan anggota yang paling mulia, iaitu muka, kepada tempat yang paling hina, iaitu tanah. Bagi merendahkan sifat sombong yang merupakan sebab besar berlakunya marah. Kikih marah ni, kita berasa besar, kita berasa hebat. Tangan kita marah dekat orang di depan kita tu, nampak apa semua kecil. Nampak kecil. Waktu dia sedapnya tu, sepatut tapa-tapa ke apa tu. Sebab nampak orang kecil je depan kita, orang kita marah. Mari berasa kita ni besar diri. Bila kita itu, ambil tanah, tepek muka kita ni, baru kita sedar metah bahawa kita ni tak ada hebat mana pun. Di samping itu, perkara ni juga memberi isyarat bagi menyedarkan bahawa seseorang itu adalah hamba yang hina, maka tidak layaklah untuk kita nak sombong. Tidak layak langsung untuk kita nak besar diri. Kita ni hamba Tuhan, kita je asal daripada tanah. Nabi kata, innar rajula la yudriku bil hilmi darajatus saimi al-qaim wa inna ar-rajula la yuktabu jabbaran
wa ma yamliku illa ahli baitih. Sesungguhnya dia kata seorang yang penyabar, orang yang sabar dan orang yang pemaaf itu akan dapat mencapai darjat yang orang yang mendirikan solat malam dengan ibadat dan juga berpuasa. Orang yang sabar ni darjat dia sama dengan orang yang bangun tengah malam semaya, doa, munajat dan juga seharinya dia puasa. Ni orang yang sabar. Darjat dia sama, lebih kurang lagi tu. Rupa dengan orang, hok bangun tengah malam, duk semaya malam, duk tahajud ke apa, duk apa nama, bermunajat di waktu malam dengan Tuhan dia, dan tengah hari pula dia puasa. Sama dengan orang yang sabar. Ni Nabi kata. Dan sesungguhnya dia kata akan ditulis baginya sebagai orang yang perkasa terhadap apa yang dimilikinya, melainkan kepada ahli keluarga. Maknanya dia akan menjadi orang yang ditulis sebagai orang yang gagah. Pohon Nabi royak tadi lah. Orang gagah tu orang yang boleh tahan marah. Orang yang boleh sabar ketika dia marah. Maka orang yang sabar ni Nabi kata sama darjatnya dengan orang hok jenis bangun tengah malam, semaya malam, qiyamul lail dan seharinya puasa. Bukan senang. Nak malam nak qiyamul lail, tengah hari nak puasa ni bukan senang. Payuhlah, payuh. Nah, maka kita jadi seorang yang bersabar, maka kita boleh duduk setara dengan demo tu. Man kazama ghaizan walau sya' an yamdiyahu la amdahu mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah amnan wa imanan. Siapa dia yang dapat tahan marah? Nabi kata lagi, siapa dia yang dapat tahan marah ketika mana sekiranya dia ingin boleh nak melakukannya, nak melepaskannya. Maknanya ketika mana orang ni dia boleh tahan marah, tapi kalau dia nak marah boleh sangat. Dia orang depan dia tu memang halus dia dah. Maka dia boleh nak marah setara mana pun, tapi dia tidak marah, dia tahan marah. Dia tahan marah macam dengan anak dengan bini tadi lah. Bini anak tentu tak lawan dia. Dan dia boleh marah sangat kalau nak marah setara mana pun, tapi dia tahan marah tu. Maka nescaya Allah akan memenuhkan hatinya dengan dua perkara. Allah akan penuhkan hati dia di hari kiamat esok dua perkara. Satu, keamanan dan juga keimanan. Dia akan penuhkan hati kita dengan iman dan dengan aman. Aman ni tak ada orang kacau kita. Tu aman. Maksudnya tak ada orang nak kacau kita. Dia iman yang penuh. Dua perkara ni satu yang penting lah. Amin ni pentingnya. Amin ni tak ada orang nak kacau kita. Dan akhir sekali Nabi bersabda lagi, ma min jur'atin ahabbu ilallah min jur'ati ghaizi yaqzimuha abdun ma kazamaha abdun lillah illa mala'a jawfahu imana. Nabi kata tidak ada suatu tegukan yang paling disukai oleh Allah melainkan tegukan kemarahan yang ditahan oleh seseorang hamba. Tak ada perkara kalau jenis kalau air lah. Kalau air tegukkan ni maksudnya air yang kita teguk tu. Tegukkan mana yang paling Allah suka ialah tegukkan menahan marah. Tahan marah. Maknanya perkara yang paling Allah suka ialah orang yang paling boleh tahan marah dia. Lalu dia kata tidak seorang hamba pun yang menahan kemarahannya melainkan Allah akan memenuhkan dadanya dengan iman. Allah akan masuk iman. Ketika kita tahan marah, marah tu kita tahan, maka iman penuh masuk dalam hati kita. Jadi, benda ni payah lah nak tahan marah. Memang payah. Tapi boleh kalau kita buat dengan latihan. Dan yang kedua, kita pakai ilmu ada sikit-sikit kita duduk ngaji dan kita amal. Supaya tadilah bergerak daripada diri kepada duduk kepada nyengeng. Lepas tu dia ambil air semaya, ambil wuduk, maka menyebabkan hilang marah kita tu. Jadi dua perkara ni diajar oleh Imam Ghazali. Sebab apa? Supaya akhirnya, supaya hati kita ni dapat kita kontrol. Nak suruh hati kita dapat kontrol lah. Marah kita, akal kita boleh kontrol marah kita. Bukan buat tu. Tapi apa ni? Biarlah dengan bila marah tu kita boleh tahan iman kita. Allah masuk ke iman kita. Tidak saja
kita tahan marah, iman kita bertambah. Nah, bila kita tahan marah, iman kita bertambah. Tapi kalau kita lok je marah kita, maka Nabi kata kita seolah-olah mendekatkan diri kita kepada Jahannam, neraka Jahannam. Jadi itulah sikit cerita mengenai marah. Dan minggu depan pula sifat tercela yang keempat, iaitu hasad. Hasad deki pula. Ni pun sifat hok duk stepek dengan kita juga ni. Hasad deki payah nak buat juga. Jadi kita baca minggu depan insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat tu. Aku lupa hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.